Apa kau buat kalau kau tengah travel, naik train, lepas tu tiba-tiba dekat dalam train yang sama ada orang diambil nyawa dengan kejam. Murder on the Orient Express, satu cerita misteri yang mengisahkan pasal Hercule Poirot. Actually minggu lepas aku ada cover satu movie, A Haunting in Venice, which cerita tu sebenarnya adalah satu sequel kepada cerita ni. Cerita ni start dengan Poirot yang baru je settlekan satu kes dekat Jerusalem, so dia nak balik ke London gunakan Orient Express. Masa dalam perjalanan tu, salah seorang daripada penumpang tu, which is orang yang duduk dekat sebelah bilik dia, dijumpai diambil nyawa. Salah seorang orang penting dekat dalam Orient Express ni ada dekat dalam train tu, so dia minta tolong Poirot ni untuk settlekan kes tu. Memandangkan dia dorang ni kawan, and book juga yang adjust seat untuk Poirot ni secara last minute, so Poirot pun agree lah untuk tolong. Maka bermulalah kisah siasatan Poirot ni sebagai seorang detektif yang famous untuk settlekan kes tu. Apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya story tu memang solid. Dia punya plot ngam, lepas tu dia punya konflik non-stop, and lagi satu pacing cerita ni memang laju. Even aku sendiri terpaksa rewind banyak kali sebabnya aku banyak gila miss out backstory setiap karakter. And lagi satu yang aku suka, dia punya plot twist. Itu memang best gila. So far aku dah tengok 2 movie daripada Poirotverse ni, memang dua-dua pun best. Next aku nak layan salah satu sequel dia yang lain, Death on the Nile. Kalau korang nak layan cerita ni, korang boleh layan dekat Disney Plus.